You senang lah, you kecil. Air kecil je. Hmm. Muat. Dah lebih lagi. Sik, air longgar. Air tak nampak depan ni. Divider pun tak nampak ni. Air tak nampak depan. Air tak nampak divider. Air tak nampak bonet. Ni melompat pula ni kali tu. Air nampak kereta pun air terus berhenti. Hari ni first time kita jack kereta pasal nak buat exhaust. Kita nampak benda-benda yang merungsingkan jiwa lah. Ha tu nampak berlubang. Ha tu dia berlubang. Body habis dah bawah. Atas je cantik. So sekarang kita nak tahu kat mana nak buat undercarriage punya cat. Okey. Tugas kita nak siapkan apa? Exhaust. Kabung. Pasal Edwin bawa, dia kata bunyi sakit telinga Mak Ru. Memanglah sakit. Kita cabut tabung. Memang down part. Lepas tu macam apa yang kita nampak, memang kereta ini tak ada bulat. You know, tak ada bulat. Bulat, mak kata siapa? Adrian. Memang tak ada bulat. Dari depan sampai tengah sampai Tapi belakang. Tapi teruk sangat exhaust ni. Asal tak buat exhaust baru je weh. Memang tak ada bulat lah. Memang straight pipe. So hari ni kita memang peka telinga kalau bawa low ref ke high ref. So hari ni kita settlekan dulu, masuk tabung dulu. Kita dengar. Dengar dulu. Kemudian lah nanti baru kita buat piping dengan undercarriage. Nampak Masya Allah undercarriage. Kurang lagi pun dah katil dia bang. Yalah, macam ni okey lah. Ni dah ngam-ngam ni. Okey, exhaust dah siap. Jom kita dengar bunyi dia. Itu hari tak ada exhaust weh. Balik ke bengkel, balik.
Ada macam overflow. Tak apa, rotary tak apa mesti. Lepas kita beli bulan 11, 12, 1, 2, 3, 4. 6 bulan tu. Hujan celik. Kereta kita dah siap. Tapi tak siap sepenuhnya sebab interior belum buat, aksesori belum masuk. Tapi yang penting dia dah jadi kereta dan dia dah hidup. Kita dah panggil towing, kita nak bawa balik. Yang itu Allah. Ini rezeki dapat balik kita punya kereta lah. Ada flat and gear. Dan aku terjual sebiji motor hanya untuk ini. Helmet berapa helmet? Helmet berapa biji? 6 biji, 4 biji. Kemas motor sebiji. Remy punya penangan. Siap dah dia. Bagi kata kalau ada Tuhan. Thank you Acoy. Akhirnya selepas 6 bulan Acoy sabar dengan kita 3 bulan. Kalau orang nak main rotary, apa nasihat? Ada mau pergi yang sign online satu kali ya. Kena. Tengok ni kan. Kamu nanti pesan satu kali lah. Sekarang saya simpan dulu. Kumpul wang balik. Dia pergi lunch, okey? Di berita. Itu asap-asap putih apa? Minyak banyak. Minyak. Acoy, kepada budak-budak yang nak main rotary, apa nasihat? Tak tahu sabar. Kena sabarlah. Rotary tak susah, kita yang kena sayang dia. Masa ambil naik towing, dah siap naik towing. Sultan sangat ke dia ni? Apa buat kata dia apa? Berdaulat. Berdaulat sangat ke? Color kuning. Aduh, sakit hati aku dengan dia.